Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza merupakan hari raya Aidiladha di sini. Kita menyambut hari raya Aidiladha dan merupakan hari birthday Zaza hari ini. Okey, kita nak bercuti di sini. Kita ada sewa Iris dan satu lagi Maya. Okey. Dan Zaza ada dapat aiskrim. Okey. Terima kasih. Okey, untuk birthday girl dapat aiskrim. Okey. Kita buat sini rumah perempuan, yang sana rumah lelaki. Malam kan kita ada makan-makan. Kita akan makan-makan, buat majlis sikit. InsyaAllah. Ini belah lelaki punya. Umi ambil baju lah. Aiskrim. Suami Zaza pun dapat juga aiskrim. Dekat sana ada kolam, belakang sana ada kolam. Okey, kolam. Okeylah. Kami nak menjamu sale aiskrim sekejap. Dan selepas ni kami ada aktiviti-aktiviti lain yang kami rancang untuk berada di sini. Tu. Boleh main belon juga. Siapa yang nak main belon? Nak main belon pun boleh. Tu Amar main belon. Percuma ke apa? Dah sekali bayar dengan sewa homestay ni. Okey, ada buayan. Pegang jap bang, nak main belon tak? Pegang. Sekejap je. Okey, minta suami tolong pegangkan. Okey, kita letak beg situ sekejap. Ambil yang left punya. Lepas tu dia ada tempat bermain carom. Aiskrim dah habis. Lepas tu ada buluh-buluh. Inilah ayah tu tengah mancing tu. Okey. Tak ada pun. Tu nampak. Okey, boleh main belon. Ada merah banyak sangat tu. Jom. Cepat-cepat main. Bagi Kak Adam. Bila bermain belon? Di hari birthday. Nanti batuk. Tak mahu pula. Birthday you. Dah cukup je. Birthday I. Cepat. Bagi ada gigi. Okey, tutorial. Bagi ada gigi. Tak nampak pun. Okey. Dia nak yang banyak. Panjang. Okeylah. Bagi ratakan dia. Kita jumpa di video selanjutnya. Dan tengok apa lagi aksi-aksi kami di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tata, salam.